Siapa yang ada target simpanan RM25,000 dalam masa 2 tahun boleh tengok video ni sampai habis. Sebelum tu jangan lupa save juga supaya tak hilang nanti. Target untuk ada 48 gram emas. Yang mana satu bulan tuan-puan perlu simpan 2 gram emas saja. Jadi setelah daftar akaun, tuan-puan boleh terus buat tabungan 2 gram yang pertama. Tuan-puan perlu konsisten menabung 2 gram setiap bulan sehingga tempoh 2 tahun. Nilai 48 gram hari ni adalah lebih dari RM25,000. Yang mana bagi tuan-puan yang nak kahwin atau kerjakan haji atau umrah, 48 gram ni dah cukup untuk tuan-puan. Nampak tak? Mudahnya kita nak capai matlamat bila kita simpan dalam bentuk emas. Bagi tuan-puan yang tak mampu, di akaun emas Gap ni kita boleh simpan sikit-sikit serendah RM100. Paling penting, konsisten menabung dan fokus pada pertambahan gram emas. Bagi siapa yang nak mulakan simpanan emas, boleh rujuk pin video Dana, ikut step yang Dana ajar. Kemudian bagi yang nak lebih banyak lagi info mengenai simpanan emas, boleh follow Dana rapat-rapat. Semoga bermanfaat.